Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang sebuah tajuk iaitu perubahan pentaksiran PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, dan PBD, pentaksiran bilik darjah terhadap mobiliti sosial murid di Malaysia. Baiklah, perkongsian ini adalah salah satu tugasan saya dalam subjek ataupun kursus Sosiologi dalam Pendidikan EDUP 3143 yang berada di bawah tugasan persembahan. Jadi saya akan teruskan dengan sesi pembentangan. Seperti mana yang saya katakan pada awal sesi ataupun perkongsian tadi, tajuk yang saya bawa pada hari ini adalah perubahan pentaksiran PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, dan pentaksiran bilik darjah terhadap mobiliti sosial murid di Malaysia. Baiklah, kita akan lihat fokus yang pertama. Baiklah, iaitu evolusi sistem pentaksiran pendidikan. Baiklah, sistem pendidikan telah mengalami transformasi ketara dalam kaedah pentaksiran sepanjang dekad yang lalu. Jadi, untuk pengetahuan semua, sistem pentaksiran di Malaysia telah mengalami satu perubahan yang besar apabila kita menjadi negara yang terus berkembang. Jadi, sektor pendidikan juga turut mengalami perkembangan ataupun peningkatan. Jadi, dahulu pentaksiran lebih berfokuskan kepada peperiksaan semata-mata, iaitu murid dinilai berdasarkan keputusan ujian sahaja. Apabila pentaksiran bilik darjah dan juga pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, jadi PBS dan juga PBD ini dapat mengurangkan tekanan peperiksaan serta menjadi satu bentuk pentaksiran yang lebih sistematik dan bersifat berterusan, iaitu bermakna dapat dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran. Jadi secara ringkasnya, untuk evolusi sistem pentaksiran pendidikan ini adalah PBD menjadikan pentaksiran lebih inklusif dan berpusatkan murid. Perubahan ini membolehkan penilaian yang lebih adil dan holistik, mengambil kira pelbagai aspek perkembangan murid berbanding fokus semata-mata kepada keputusan peperiksaan. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, dahulu pentaksiran di Malaysia bersifat kepada ataupun bertumpu terhadap keputusan peperiksaan. Tetapi apabila PBD dan PBS ini muncul dalam sistem pendidikan Malaysia pada hari ini, dia mengambil kira semua faktor-faktor yang melibatkan aspek perkembangan murid. Contohnya aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial murid. Baiklah, kita akan lihat slide yang seterusnya. Baiklah, iaitu instrumen pentaksiran dalam PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Baiklah, pentaksiran bilik darjah ini pada zaman dahulu iaitu lebih berbentuk seperti yang pertama sekali lembaran kerja yang biasanya digunakan sebagai latihan ataupun ulang kaji biasa
untuk murid laksanakan selepas sahaja tamat sesi penyampaian ataupun sesi PDP oleh guru. Jadi seterusnya pemerhatian guru, iaitu kurang sistematik apabila kekurangan ilmu pengetahuan tentang pemerhatian yang hendak dilakukan oleh guru. Seterusnya pembentangan murid, iaitu jarang digunakan apabila pada masa dahulu berlebih berfokuskan kepada chalk and talk ataupun berbentuk pencapaian yang 100% datang daripada guru itu sendiri. Dan juga pentaksiran yang berasaskan projek yang sangat sukar untuk dilaksanakan pada masa dahulu kerana pentaksiran projek ini memerlukan kos dan juga masa yang lebih panjang untuk dilaksanakan dan perlu dilakukan garis panduan yang penuh oleh guru untuk membantu murid dalam melaksanakan pentaksiran berbentuk projek ini. Baiklah, namun pada masa sekarang, iaitu pada 2026 ini, lembaran kerja yang pertama sekali dilihat sebagai satu bukti evidence PBD yang berbentuk instrumen yang bertindak sebagai alat untuk menilai pemahaman murid dah selepas sahaja tamat sesi penyampaian ataupun sesi PDP. Yang kedua juga pemerhatian guru, iaitu guru mula merekod pemerhatian mereka secara berstruktur menggunakan pelbagai alat ataupun medium seperti senarai semak, nota anekdot dan sebagainya. Yang ketiga, kita dapat lihat pembentangan murid yang pada masa kini sering dilaksanakan oleh guru melalui pelbagai aktiviti seperti gallery walk yang memerlukan murid untuk bergerak secara berkumpulan untuk mengumpulkan maklumat yang dikehendaki oleh guru. Jadi melalui aktiviti seperti gallery walk ini, guru dapat menilai kemahiran komunikasi dan juga kebat kemahiran berfikir aras tinggi murid. Yang keempat, kita dapat lihat pentaksiran yang berbentuk projek ataupun PBL dapat dilaksanakan dengan lebih baik kerana elemen yang utama dalam pentaksiran projek ini iaitu autentik dan kontekstual sedikit sebanyak dapat memberikan pengetahuan ataupun kemahiran kepada murid untuk digunakan ataupun diaplikasikan pada masa akan datang ataupun boleh diaplikasikan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Jadi PBL ini sangat sangat penting dan juga sangat bermanfaat kepada murid kerana melibatkan pelbagai kemahiran-kemahiran ataupun skill-skill yang perlu ataupun yang dapat memberikan manfaat kepada murid itu sendiri. Jadi apabila zaman berganti zaman, pentaksiran projek ini menjadi lebih mudah dengan adanya panduan daripada KPM untuk melaksanakan pentaksiran berasaskan projek. Sekarang kita lihat beberapa bukti evidence yang saya perolehi daripada hasil kajian yang telah saya laksanakan di sebuah sekolah. Baiklah, ini adalah instrumen pentaksiran yang berbentuk lisan. Baiklah, kita dapat lihat iaitu yang pertama sekali, gambar yang pertama menunjukkan sesi pembentangan yang dilaksanakan oleh murid dan guru menilai secara terus ataupun secara secara terus dalam sesi pembelajaran. Yang kedua, kita dapat lihat sesi soal jawab, dan yang ketiga, gambar menunjukkan sesi pembentangan yang dilaksanakan oleh murid dalam pentaksiran ataupun pembelajaran berasaskan projek. Seterusnya kita lihat instrumen yang berbentuk bertulis, iaitu yang pertama adalah untuk lembaran kerja yang bertujuan untuk membantu murid membina karangan. Yang kedua, lembaran kerja juga yang bertujuan untuk membantu murid
mempelajari penanda wacana ataupun cara menggunakan penanda wacana. Yang ketiga dan gambar keempat menunjukkan sesi kuis ataupun ujian secara digital ataupun secara pada masa kini dilaksanakan secara digital untuk menguji tahap kefahaman murid. Kita akan lihat instrumen yang pentaksiran seterusnya, iaitu berbentuk pemerhatian. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan hasil pemerhatian guru yang dilaksanakan secara berterusan semasa aktiviti ataupun semasa guru melaksanakan sesi pembelajaran. Jadi tujuan pentaksiran yang berbentuk pemerhatian ini adalah untuk melihat bagaimana murid menunjukkan ataupun mengambil bahagian dalam sesi pembelajaran, dan juga perkembangan murid dari segi sahsiah dan juga intelektual mereka dalam kelas. Jadi apabila guru melaksanakan pemerhatian ini, biasanya mereka mengambil nota ataupun catatan untuk direkod dan dilaksanakanlah intervensi yang berpatutan dengan rekod ataupun data yang diperoleh. Seterusnya kita akan lihat jenis-jenis pentaksiran yang ada dalam pentaksiran bilik darjah PBD ini. Iaitu yang pertama sekali kita dapat lihat pentaksiran formatif. Baiklah, pentaksiran formatif ini dilaksanakan sepanjang PDP untuk meningkatkan pembelajaran secara berterusan. Yang kedua, pentaksiran sumatif, iaitu dilaksanakan di akhir sesi pembelajaran ataupun di akhir unit ataupun satu kemahiran yang dipelajari untuk mengukur pencapaian keseluruhan murid yang apabila mereka selesai sahaja satu kemahiran yang melibatkan, contohnya dalam bahasa Melayu kita ada kemahiran membaca. Jadi selepas sahaja guru tamat memberikan ataupun tamat kemahiran membaca, jadi guru boleh melaksanakan pentaksiran sumatif untuk menguji ataupun mengukur pencapaian keseluruhan murid dalam kemahiran membaca. Yang ketiga kita dapat lihat pentaksiran diagnostik, iaitu untuk mengenal pasti tahap awal dan kelemahan murid sebelum pembelajaran bermula. Jadi pentaksiran diagnostik ini sangat penting untuk guru-guru bagi membentuk langkah pencegahan ataupun intervensi untuk mengatasi kelemahan yang ditunjukkan oleh murid sebelum pembelajaran bermula. Jadi apabila guru mendapatkan data daripada pentaksiran diagnostik ini, guru boleh membentuk satu rancangan pembelajaran yang dapat ataupun mengatasi kelemahan murid itu sendiri. Jadi setiap murid dapat melibatkan diri mereka dalam sesi PDP. Yang keempat, kita dapat lihat pentaksiran autentik, iaitu penilaian dalam situasi sebenar yang mencerminkan kehidupan seharian. Yang kelima adalah PBS ataupun PBD, iaitu penilaian berterusan yang merangkumi semua aspek perkembangan murid secara holistik. Baiklah, kita akan lihat secara rumusannya untuk transformasi pentaksiran ini. Baiklah, pada masa dahulu pentaksiran ini adalah berfokuskan kepada berbentuk sumatif, iaitu dilaksanakan pada hujung sesi pembelajaran sahaja, dan juga pendekatan dalam sesi pembelajaran pada masa dahulu berpusatkan guru, iaitu teacher centered, yang mana memerlukan guru untuk berkongsi 100% ilmu pengetahuan kepada murid. Seterusnya, wujudnya tekanan perbiasaan yang tinggi dan juga penekanan kepada hafalan fakta oleh murid. Jadi peluang terhad wujud kepada murid
dan menyukarkan mereka untuk menunjukkan potensi yang sebenar pada masa dahulu. Pada masa sekarang, pentaksiran lebih menunjukkan keseimbangan dan sesi pembelajaran sekarang berbentuk berpusatkan murid. Jadi bukan hanya guru yang menyampaikan ilmu, tetapi terdapat komunikasi secara dua hala ataupun murid bertindak sebagai penyampai juga dalam sesi PDP. Dan juga pembelajaran holistik dan menyeluruh, wujudnya persekitaran pembelajaran yang kondusif dan juga pentaksiran sebagai alat perkembangan potensi murid. Seterusnya kita akan lihat impak PBD terhadap mobiliti sosial murid. Baiklah, PBD membuka peluang kejayaan kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Sistem pentaksiran ini menggalakkan pembangunan kemahiran kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran komunikasi dan kepimpinan yang penting untuk masa depan murid. PBD meningkatkan kesaksamaan peluang pendidikan dan mengurangkan jurang pencapaian antar murid. Jadi setiap murid diberikan peluang yang sama untuk menunjukkan potensi mereka melalui pelbagai bentuk pentaksiran yang lebih inklusif. Jadi secara ringkasnya, PBD ini bukan sekadar satu medium ataupun satu alat penilaian, tetapi merupakan alat pembangunan potensi murid secara menyeluruh. Hal ini membolehkan setiap murid berkembang mengikut kemampuan dan bakat masing-masing untuk mencapai kejayaan. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, pada masa dahulu pentaksiran ini lebih kepada exam oriented ataupun berorientasikan peperiksaan, yang mana murid-murid dinilai hanya melalui keputusan peperiksaan sahaja. Jadi apabila PBD ini wujud dalam sistem pendidikan kita, murid-murid dapat berkembang mengikut kebolehan tersendiri dan dapat menunjukkan bakat masing-masing untuk mencapai kejayaan. Baiklah, kita akan lihat seterusnya. Iaitu iklim sekolah dan pembelajaran bermakna. Baiklah, pada masa dahulu, tekanan peperiksaan tinggi menjadi fokus utama pendidikan. Pembelajaran lebih tertumpu kepada hafalan fakta dan persediaan untuk peperiksaan semata-mata. Suasana pembelajaran kurang menyeronokkan dan murid sering berasa tertekan. Jadi pada masa dahulu, sistem pendidikan kita yang lebih berorientasikan peperiksaan mewujudkan satu tekanan kepada murid, dan sesi pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah lebih tertumpu kepada hafalan fakta kerana berpusatkan peperiksaan dan persediaan untuk peperiksaan semata-mata. Jadi murid hanya tertumpu kepada bentuk hafalan dan persediaan seperti keras tambahan dan sebagainya untuk peperiksaan semata-mata. Jadi apabila sesi pembelajaran yang lebih tertumpu ataupun sesi pembelajaran yang berbentuk hafalan ini, suasana pembelajaran akan menjadi kurang menyeronokkan dan murid sering berasa tertekan ataupun tidak dapat melibatkan diri dalam sesi pembelajaran. Namun begitu, pada masa sekarang, wujudnya persekitaran yang lebih kondusif yang dapat menyokong pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran kontekstual dengan aplikasi teknologi seperti AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan, Google Classroom dan kuis digital seperti Wayground, Kahoot dan sebagainya. Jadi dengan adanya aplikasi teknologi seperti AI, Google Classroom dan kuis digital ini, suasana kelas menjadi lebih ceria dan interaktif, sekaligus menggalakkan pelibatan aktif murid.
Jadi apabila guru dapat mewujudkan suasana yang lebih ceria dan interaktif dalam sesi penyampaian kuliah ataupun PDP, sesi pembelajaran itu sendiri menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan, sekaligus membolehkan murid untuk mengambil bahagian dalam sesi PDP. Seterusnya kita lihat iaitu inovasi dalam pendidikan dengan PBD. Baiklah, PBD juga membuka ruang kepada inovasi dalam pendidikan, dan untuk makluman semua penonton, dalam rancangan Pendidikan Malaysia RPM juga diberikan perhatian terhadap inovasi dalam pendidikan yang memerlukan guru untuk sentiasa mencipta dan menghasilkan satu inovasi bagi membantu meningkatkan kebolehan ataupun pemahaman murid dalam sesuatu topik ataupun sesuatu tajuk. Jadi pada masa kini KPM telah menekankan untuk guru menghasilkan inovasi yang tersendiri dan juga melaksanakan penyelidikan agar dapat meningkatkan tahap ataupun kualiti sesi pengajaran mereka. Jadi kaedah tradisional hendaklah dilakukan inovasi, iaitu apabila PBD menyokong pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran untuk hasil yang lebih berkesan dan bermakna. Jadi teknologi pendidikan sekarang iaitu yang lebih moden, iaitu apabila yang pertama sekali menggunakan kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Jadi murid-murid dapat menggunakan teknologi AI ini untuk membantu mereka dalam sesi pembelajaran tersebut, iaitu murid dapat membentuk satu nota ataupun membuat nota sendiri menggunakan AI dan sebagainya. Kedua, kita dapat lihat Google Classroom, iaitu Google Classroom ini sangat penting ataupun memainkan peranan yang penting pada masa kini, apabila Google Classroom ini menjadi salah satu aplikasi yang membantu guru dalam menguruskan kelas mereka secara digital. Baiklah, Google Classroom ini menjadi salah satu platform untuk murid menghantar tugasan mereka dan juga membolehkan guru untuk berkongsi sebarang maklumat yang berkaitan dengan topik pengajaran topik pengajaran dan juga maklumat-maklumat lain. Jadi seterusnya kita dapat lihat quizzes ataupun kuis digital yang sekarang digunakan sebagai satu bentuk penilaian yang interaktif dan menyeronokkan berbanding pada masa dahulu dilaksanakan secara bertulis kuis dan juga peperiksaan. Dan juga kita dapat lihat aplikasi interaktif lain untuk PDP dan sebagainya. Jadi apabila teknologi ini digunakan dalam sesi PDP, ia akan menjadikan suasana yang lebih dapat mewujudkan suasana yang lebih menyeronokkan dan murid akan lebih terhibur dan mewujudkan satu bentuk motivasi untuk murid melibatkan diri dalam sesi pembelajaran. Seterusnya kita lihat iaitu peranan guru dalam era PBD. Baiklah, pada masa dahulu guru berperanan sebagai penyampai ilmu semata-mata. Jadi fokus utama mereka adalah untuk menyampaikan kandungan kurikulum secara satu hala, iaitu perpustakaan guru, untuk persediaan peperiksaan, interaksi terhad dan pembelajaran berpustakaan guru. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, pada masa dahulu sistem pendidikan lebih berorientasikan peperiksaan.
Jadi fokus utama seorang guru di sekolah adalah untuk menghabiskan silibus ataupun menyampaikan kandungan kurikulum untuk menyediakan murid dalam sesi peperiksaan. Jadi apabila wujudnya komunikasi secara satu hala ini, interaksi akan menjadi terhad dan pembelajaran juga tidak menjadi seronok untuk murid melibatkan diri mereka. Namun begitu, pada masa sekarang ini, guru lebih berperanan sebagai fasilitator, pembimbing, mentor dan pentaksir berterusan. Jadi menurut PBD, fungsi guru pada masa kini adalah yang pertama sekali mengenal pasti tahap murid secara berterusan. Yang kedua, memberi intervensi awal kepada murid yang memerlukan. Yang ketiga, merancang PDP yang sesuai untuk perkembangan murid. Baiklah, PBD ini yang pertama sekali iaitu kita dapat lihat mengenal pasti tahap murid. Apabila guru melaksanakan PBD ini, guru dapat mengenal pasti tahap kecerdasan murid dan apabila mendapat data-data seperti kecerdasan murid ini, guru dapat melaksanakan intervensi awal kepada murid yang memerlukan. Jadi, selepas saja intervensi awal dilaksanakan, guru dapat merancang PDP yang lebih sesuai untuk melibatkan murid-murid yang lemah tadi. Jadi, murid-murid yang lemah dapat melibatkan diri dalam sesi pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih berstruktur dan tidak menyisihkan mana-mana murid. Kita lihat topik yang seterusnya. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung sesi perkongsian saya pada hari ini, iaitu kesimpulan transformasi pentaksiran. Baiklah, pentaksiran kini lebih bersifat adil dan inklusif untuk semua murid. Jadi pendekatan yang fleksibel, wujudnya pendekatan yang fleksibel mengikut keperluan individu. Penilaian yang berpusatkan atau bersifat holistik, merangkumi semua aspek perkembangan murid. Jadi aspek perkembangan murid yang saya nyatakan pada awal perkongsian tadi adalah membentuk aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Seterusnya kita dapat lihat impak positif daripada PBX dan juga PBD ini. Yang pertama sekali, dapat meningkatkan kualiti pembelajaran secara menyeluruh, iaitu apabila guru dapat melaksanakan pentaksiran secara berterusan dan juga berstruktur, membolehkan mereka untuk meningkatkan kualiti sesi PDP mereka dari masa ke semasa. Kedua, memperkasa mobiliti sosial murid melalui peluang yang sama, iaitu apabila guru menyediakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk holistik ataupun aktiviti-aktiviti yang berbentuk menyuruh untuk murid ambil bahagian dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Ketiga, pentaksiran sebagai alat utama perkembangan murid yang komprehensif. Itu sahaja untuk perkongsian saya. Terima kasih. Baiklah, tamat sudah sesi pembentangan. Jadi saya akan membuka ruang untuk sesi soal jawab jika ada sebarang pertanyaan daripada penonton-penonton sekalian. Baik, izinkan saya bertanya. Jadi soalan saya adalah berkaitan apa yang telah Tuan bentangkan tadi. Saya mahu tahu bagaimanakah peralihan daripada sistem peperiksaan tradisional kepada PBS dan PBD dapat mengurangkan ketidaksamaan sosial dalam kalangan murid. Jadi harap dapat beri penerangan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Ahmad Fahim. Baiklah, bagi menjawab soalan saudara Fahim tadi, dalam pembentangan tadi saya ada menggariskan ataupun fokus, iaitu peralihan ini
memang mengurangkan ketidaksamaan sosial kerana PBS dan PBD ini menilai murid secara holistik, ya, dan bukan hanya bergantung kepada teknik hafalan dan mendapat keputusan melalui peperiksaan saja. Jadi murid dari latar belakang kurang berkemampuan yang mungkin tidak cemerlang dalam pemeriksaan bertulis kini berpeluang untuk menunjukkan kemahiran lain seperti kemahiran komunikasi yang bagus, kemahiran berfikiran kritis dan kreatif, dan juga menunjukkan kemahiran untuk memimpin ataupun kepimpinan. Jadi hal-hal ini akan membuka peluang mobiliti sosial agar menjadi lebih adil untuk guru-guru melaksanakan pentaksiran. Jadi harap menjawab soalan saudara Ahmad Fahim tadi. Jadi soalan yang seterusnya. Baiklah, soalan seterusnya adalah pada pendapat anda, adakah PBS dan PBD lebih berkesan dalam menyediakan murid untuk dunia pekerjaan berbanding sistem lama? Tolong jelaskan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Adib. Jadi pada pendapat saya setuju, iaitu PBS dan PBD ini lebih berkesan kerana PBS dan PBD ini menekankan kemahiran abad ke-21, iaitu seperti pemikiran kritis, kolaborasi dan juga teknik penyelesaian masalah. Jadi kemahiran-kemahiran ini apabila diterapkan dalam diri murid, dia akan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan keperluan dunia pekerjaan moden yang pada masa kini lebih diberikan perhatian berbanding kemahiran individu untuk menghafal semata-mata. Jadi oleh itu, murid akan menjadi lebih bersedia untuk menghadapi cabaran sebenar dan dapat meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam dunia pekerjaan pada masa akan datang. Jadi harap jawapan saya memenuhi kriteria soalan saudara Adib tadi. Jadi saya membuka soalan yang terakhir untuk sesi pembentangan pada hari ini, jika ada. Baiklah, saya ada satu soalan ingin ditanyakan. Boleh tak saudara cadangkan satu aktiviti bilik darjah berasaskan PBD yang dapat meningkatkan mobiliti sosial murid? Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Afiq. Jadi soalan yang diajukan oleh saudara Afiq tadi adalah untuk mencadangkan satu aktiviti bilik darjah yang berasaskan PBD. Baiklah, contoh yang saya boleh berikan adalah guru boleh melaksanakan satu projek keusahawanan kecil, iaitu di mana murid diminta untuk merancang dan menjual produk mereka tersendiri. Jadi aktiviti ini dapat menggabungkan kemahiran komunikasi, kolaborasi dan kreativiti murid. Jadi melalui kaedah ini, murid belajar kemahiran praktikal yang boleh membantu mereka menjana pendapatan pada masa depan, iaitu sekaligus meningkatkan peluang mobiliti sosial mereka pada masa akan datang nanti. Jadi saya harap jawapan ataupun cadangan saya tadi memenuhi kehendak saudara Afiq. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton kerana dapat meluangkan masa untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.